Saya datang dalam mimpi awak itu. Allah. Masya Allah guys, sekarang aku dah dekat ni lah, dekat Lana Nordin punya booth. Tapi yang istimewanya, dia ada dekat sini lah. Assalamualaikum. Salam. Hai. Macam kenal siapa Macam kenal Kenal sangat-sangat. Saya datang dalam mimpi awak itu. Allah. Awak Lana Nordin ke? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Lana. Okey, awak buat apa kat sini? Saya biasalah setiap kali Ramadan bulan puasa, kalau kat Singapura saya akan jual produk-produk saya. Even kalau tak bulan puasa pun saya selalu kat event kat sini kot. Orang ramai dah tahu kan, orang Singapura especially. Macam biasalah saya selalu jual saya punya donat, saya punya career. Okey. Itu signature saya lah. Daripada dulu dah dekat 7-8 tahun juga. So kali ni kita ada buat benda-benda kelainan sikit. Tengah-tengah viral ni kita buat kuih selo, kita ada buat buku. Ada kuih selo juga? Kuih selo pun ada lah. Sebab saya kan suka baking. So kita ada yang terbaru. Ini adalah brisket beef bun. Yang Okey, ini kita tengok sikit. kita smokekan dia selama 12 jam dengan roti yang kita buat sendiri. Kita homekan roti saya ni. Yang ini brisket yang 12 jam kita salai, kita smokekan dia. Masya Allah. Okey, so you dah jadi entrepreneur dah berapa lama? Kalau entrepreneur, saya daripada umur 25 dah jadi entrepreneur. 25? Masya Allah, lama tu. Okay, lama. If you have one thing that you want to share with the Gen Z, apakah nasihat yang you ada untuk Gen Z sekarang? Okay, untuk Gen Z sekarang ni saya tengok lebih kreatif pada orang-orang lama. Sebab you all semua hidup dalam di hujung jari. Semuanya senang, tak macam kita dulu struggle. So pada mereka Gen Z tu nak adventure business boleh, cuma you all kena berhati-hatilah. Sekarang ni banyak pun juga di hujung jari banyak penipuan. Faham. So benda tu kena hati-hati juga. So bagi I, Gen Z sekarang ni lebih bijak, lebih matang dari segi perniagaan, diorang lagi cepat. Betul. Bagi satu je nasihat saya, kalau you all pun nak berniaga, buat cara betul. Jangan F1. Selalu saya tengok budak-budak Gen Z ni, dia nak cepat kaya. Betul. Dia susah nak sustain tu, sangat susah. Even dalam industri pun sama. So dia orang nak cepat-cepat, nak cepat famous, nak cepat ni. Tapi bila nak sustain dalam satu benda tu, sangat-sangat susah. So bagi I, buat betul-betul, niat dari betul-betul. Bukan sebab aku nak kaya. Tuhan bagi orang kaya sekejap je. Lepas tu bye-bye. So ni sekarang you dekat mana? You bilang kita. Sekarang ni tengah berada di Singapore Expo Hall 4. Saya ada dekat luar Hall 4 ni. Kalau kat luar kat parking, kita betul-betul kat luar dekat booth 09. So kalau dapatkan produk Lana nak jumpa saya ada kat sini daripada pagi sampai pukul 2 pagi. Saya dekat sini sampai pukul 2 pagi. Masya Allah. Saya bukannya datang tunjuk muka balik. Kita bukan macam tu. Kita adalah businesswoman. Kita kena duduk dekat padang. Okay, faham. So tomorrow is your last day, betul? Ya, betul. Okay, Masya Allah. Kalau orang nak datang, siapa-siapa nak datang, jangan lupa datang dekat booth Lana Nordin, The Triple B, insyaAllah. Support orang Singapore. Gerek say. Assalamualaikum. Wassalam.